berapakah kos kerosakan untuk Pro 2 Myvi? Okey guys, agak-agak berapa kos kerosakan untuk pin atas jalan raya ni rosak. Pro 2 Myvi ni ataupun orang panggil pin antara kereta nombor 2 Favourite terlepas beza. Jadi of course mesti orang ramai nak tahu berapakah kos kerosakan, especially kalau kerosakan besar yang melibatkan enjin dengan transmission. Jom kita tengok dia punya breakdown. Okey, ini adalah anggaran kos tanpa waranti. Untuk transmission CVT gearbox, anggaran kos bermula daripada 6,000 sehingga 9,000. Untuk enjin 1.5 dual VVTi major repair, anggaran kos bermula daripada 4,000 sehingga 7,000. Untuk ECU ataupun computer box, anggaran kos bermula daripada 2,000 sehingga 3,000. Untuk steering rack, anggaran kos bermula daripada 2,500 hingga 3,500. Untuk aircon compressor, anggaran kos bermula daripada 1,800 hingga 2,500. Untuk ABS pump ataupun brake module, anggaran kos bermula daripada 2,000 sehingga 3,000. Sekali rosak, kos boleh mencecah sampai ribuan ringgit. Dan untuk makluman semua, ini hanyalah kos jalan, tak termasuk kos upah dan SST. Tapi korang jangan risau, sebab semua kos ni Indicare boleh cover. Baik kereta yang dah habis waranti, kereta second hand, kereta recon, kereta supercar, superbike, electric vehicle, hybrid, semua kita cover. Di Indicare warranty, kita offer unlimited mileage, unlimited claim, open contact workshop, review per claim hingga RM50,000. Okay guys, kalau korang berminat nak ambil plan dengan Indicare, macam mana, klik dekat nombor di atas.